ada soalan tentang bengkak dekat bawah rahang. So, tengok video ni sampai habis. Bengkak dekat rahang ni, kita bahagikan kepada lapisan mana bengkak tu datang. Okey, yang pertama sekali bahagian kulit. Kebiasaannya boleh jadi macam infection. Infection pada folikel rambut, janggut ataupun bulu roma. Boleh jadi infection kat situ. So, dia akan menjadi macam bisul. Yang kedua ialah kelenjar minyak, sebum. So, boleh menjadi sebaceous cyst. So, cyst jadi kat situ maknanya kelenjar minyak tu dia tak dapat nak rembeskan minyak. Dia tersekat. So, boleh jadi bengkak. Bila masuk ke dalam sedikit ialah bahagian lemak. So, bahagian lemak ni boleh jadi lipoma. Lipoma dekat dagu. Lipoma lagi satu ialah double chin. Maknanya lemak yang banyak lah. Beza double chin dengan lipoma ni. Lipoma ni dia macam ketumbuhan. Dia memang dah ada macam bengkak dekat situ. Bahagian dalam lagi adalah kelenjar, iaitu kelenjar limfa dan lagi satu kelenjar ileo. Kalau kelenjar limfa ni kebiasaannya ialah kebiasaannya bakteria lah. So, bakteria ni adalah bakteria biasa ataupun bakteria TB. Sebab TB ni agak kerap jadi dan dia jadi dalam jangka masa yang lama. Okey, kelenjar ileo pula boleh jadi bengkak sebab infection, sebab saluran ileo tersumbat disebabkan oleh sempit ataupun ada batu dekat kelenjar ileo. Dan lagi satu adalah ketumbuhan. Kelenjar ileo dekat bawah rahang ni nama dia adalah submandibular gland. Jadi kita recap balik punca-punca bengkak bawah rahang. Kalau daripada kulit, sebaceous cyst, bisul, dermoid cyst. Cumanya dermoid cyst ni dia lebih ke tengah. Lemak, lipoma, kelenjar limfa, lymph node boleh jadi TB, dan kelenjar ileo boleh jadi submandibular gland. Ada juga kanser bahagian kelenjar tu kita panggil lymphoma. Kanser pada kelenjar limfa, lymphoma itu adalah bahayalah. Jadi rawatannya adalah bergantung kepada daripada mana dia datang dan punca dia apa. Kalau infection kebiasaannya adalah antibiotik. Kalau dia berubah menjadi nanah, kita kena buang nanah tersebut. Kalau limfa, kelenjar limfa ataupun kelenjar submandibular, first kali kena ambil sampel hantar makmal untuk pastikan benda tu bahaya ataupun tak bahaya. Kebiasaannya, kebanyakannya boleh dirawat dengan ubat, iaitu antibiotik. Ada sebahagiannya yang kena buat pembedahan, kena buat operation buang kelenjar tersebut. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.